Layak orang kata aku ni pengecut. Easy mode. Okay. Are you ready semua? Kita terangkan dulu. Gelap sangat ni tak nampak apa baik. Okay. Aku dapat pengalaman lah sedikit. At least aku dapatlah 2 ke 3 buku itu kan untuk game pertama. Jadi cara dia adalah kau jangan pandang laju sangat kat belakang. Sikit-sikit, kita slow-slow je. Kita slow-slow je. Cak. Nampak? Benda senang je kita nak counter hantu bodoh ni. Dia macam ni, dia menyeramkan sikit. Okay, sebelah jalan mati. Okay, jangan kau pandang tepi, aku tahu ada benda tu. Cak. Okay, aku dah standby mat. Jantung aku sekarang ni dia dah upgrade sikit gitu. Dah ada kunci. Ada kunci. Ambil lah. Okay. Selepas Tadi aku keluar lagi. Nasib baik aku lepas. Oi, aku tak toleh apa-apa lagi loh. Apa tu? Punya apa tu? Dia tak kejar aku kan. Dia selalu muncul hilang kan. Tak apalah. Hantu ni bukan macam granny. Dia lain sikit. Okay, nanti kita pergi jalan sana. Ada 2 simpang. Okay, jangan ada hantu terbang. Aku tahu akan ada hantu terbang kat lorong-lorong gini. Tisok. Ada pintu. Alamak, aku dah buka kunci dah. Apa dah? Tak gemar lah aku main sini. Tepi. Mana tepi? Okay. Aku hanya lepas. Ada apa kat sini, Mat? Aduh. Aku dah buka kunci tu. Okay. Aku percuma sih buka sebenarnya. Aduh, janganlah kau jump scare aku macam tu, Mat. Tadi aku dah lalu sini kan? Sini aku belum pergi lagi. Kita pergi dulu. Menakutkan si game ni. Dia tak takut tapi dia terkejut. Janganlah kau terkejut dengan aku. Game ni tak takut mana pun sebenarnya. Tu. Malah aku malah sumpah. Mana kunci? Siapa buka pintu ni? Aku tak buka pun. Aku dah agak lah. Ini jebakan. Aku dah agak lah. Dah tak terkejut dah, Mat. Alah. Dia mula-mula je. Ada darah. Takutnya. Tak ada apa. Okay, aman. Apa benda semua pintu kosong ni? Korang buat apa bilik banyak ni? Nak letak isteri apa? Astaghfirullahaladzim. Anjing, aku mati ke? Oh, aku ingatkan mati tadi. Selalunya Granny, Slenderman dia tak mati tu kalau berlanggar. Hilang suara aku bajang. Tadi. Apa kejadah kau? Dia 2 kali jam sikit aku siap. Jangan macam tu bang. Tak baik lah. Bunyi apa pula tu? Jangan cik pasang aku, Mat. Aku ada tangkal, Mat. Tangkal ni bisa membunuhmu. Aku depan dulu bang. Ada mak jalan mati. Macam mana ni? Yalah kau terbang ke itu. Aku terkejut, Mat, kau terbang macam tu. Dia tahu muncul gitu. Tak expect lah aku. Buka. Alamak. Aku macam kenal bilik ni. Selalunya ada barang. Selalunya. Mana buku ni? 1 buku pun tak dapat. Tujuan aku untuk dapat 2 buku. Dapat 2 buku. 2 buku. Apa lagi? Aku tak nampak apa tu. 3 kali kau jump scare. Tak nak tengok. Okay, aku dapat 1 kunci. Tak mungkin ada kunci je tu. Dah agak lah mesti ada buku kat sini. Hari tu. Okay, pastikan dah tak ada apa. Kau jangan jump scare aku dari belakang. Okay, aku rasa dah tak ada. Selamat. Jom. Kita keluar. Mana pintu? Yang apa ni? Pintu mana bang pintu? Mana pintu? Tadi aku masuk arah situ. Mana? Cak. Kau tak payahlah tak nak terkejut aku. Sini jalan mati. Jadi dia jalan sini. Lepas tu kita kiri kanan belum pergi lagi. Ini pintu yang mana ni? Ya, itu jalan aku masuk. Di sini dong. Ya, aku ingat lupa. Ni dah pergi tadi. Tak ada jump scare. Okey. Okey, ni jalan ini kejap. Ni ada buku ni. Aduh aku. Okey, dah dapat 2 dah. Jadi kalau aku mati pun aku redor lah sebab aku dah lepas perjanjian aku. Ini tempat aku masuk tadi. Itu jalan mati. Jalan mati. Sekejap. Tu dah. Okey. Aku keluar. Aku tak nak lama-lama di sini, bang. Menakutkan. Aku ada 1 kunci, ada 2 buku.
Okay, ni semua aku dah lalui. Jadi aku tadi dari sini ke sini. Ni. Buka. Ada apa dalam ni? Okay, ada buku lagi. Oh, aku tak expect dapat 3 man. Target aku nak dapat 2 je sebenarnya. Tapi tak apa, itu bagus. Dua. 3 bagus. 3 ngelik phone aku. 3 menunjukkan progres yang sangat mantap, Abu. Kau jangan lalu gitu, bang. Mana kunci? Kunci ke buku ke apa-apa lah. Kisahlah. Tak ada sudah. Aku malas lama-lama di sini. Okey, ada kunci. Aku tahu kau ada di belakang. Ada. Ngelak. Ya, aku boleh lepas tu. Wow, aku dah cabar diri aku untuk melepas si game bodoh. Aduh. Okay, aku boleh target lah. Aku rasa sekejap lagi dia akan muncul. Jadi aku rasa aku dah boleh relax sikit kot. Aku dah takut sangat. Sebab dah banyak kali kena, jadi dia tak rasa takut lah. Dia rasa okey lah, boleh lah. Mana satu jalan ni aku lupa. Ni, kita tengok dulu. Kelang kabut kenapa? Kan? Aku tak pergi lagi tempat ni. Kejap. Dah. Okey. Kita ke depan lah. Ke sini. Tadi aku datang dari sana. Jalan mati. Okey. Wish aku ada progress, Mat. Akhirnya aku boleh menang. Uhui. Boleh menang. Ada lah tanda-tanda boleh menang. Sekejap, bila aku buka pintu ni? Aku tak buka, Mat. Berarti aku dah lalu deh. Cuba tengok lagi depan sikit. Aku rasa aku dah pergi dah tempat ni. Kalau takkan pintu dia terbuka. Aku dah pergi dah. Dah betul. Buang-buang waktu saja. Aku tak ada ingat, Mat, jalan dia. Lebih kurang sama semua. Patutlah tak ada jump scare sebab aku dah lalu kan. Jadi dia punya yang tu tak reset balik. Jadi dia dah tu habis lah. Kalau lalu dia kosong kan. Baru aku faham mekanik game ni macam mana. Dia punya cara bekerja lah. Tu. Kalau ada jump scare tu, berarti aku boleh masuk lagi lah. Ni tadi. Betul lah. Ni tadi. So kalau ni tadi, aku dari sebelah sini aku masuk dia. Kalau dari sebelah sini ada pintu kat sebelah sini betul. Pintu kat sebelah sini ya. Pasal aku tak pandang belakang pun. Okey, kita terus ke depan. Oh, jalan ni mati. Okey, jadi aku ada satu lagi jalan yang aku belum pergi. Kita ke sini dulu. Tu belakang tu straight je. Straight je. Tak pun kita kena balik semula. Balik semula sebab dekat tempat awal aku hidup tu ada pintu kan. Dekat situ aku rasa kena buka balik pintu. Tapi aku dah lupa jalan balik. Sini ke? Sekejap. Aku rasa sini tu. Dia jangan pintu berdarah. Kalau pintu berdarah, alamak, jalan mati. Pintu berdarah itu bukan jalan balik utama. Yang pintu berdarah tu, itu jalan baru. Okay, nampaknya aku boleh main sampai 8 minit ke atas setakat ni. Masih hidup lah. Target 2 buku jadi 4 buku dan ada 1 kunci. Itu aku tak expect sekali. Okey lah. Aku kini berani sikit lah main kan. Pertama kali memang dah takut. Tapi kalau granny tu seram sikit. Ni. Ini esik. Mana ya? Kejap. Kalau situ esik. Esik. Anjing. Apa saku ni? Ni. Pintu apa? Kita pergi sini dulu. Kita buka sana. Alamak, kunci aku hilang 1. Hantu, janganlah kau terkejutkan aku tu. Aku tahu kau ada di belakang aku kan. Tapi aku, okey tak ada. Okey, jalan mati. Okey, dah habis sikit pintu ni, kita dah selesai. Kalau yang depan sini exit kan. Jadi kita ke sini dulu. Aku dapat 5 buku. Kalau aku dah dapat 5 buku, berarti lagi 3. 3 buku kat sini mungkin boleh dapat lah. Buka dulu. Tak apalah bang, aku kejap lagi dah masuk. Sekejap. Aku scroll dekat sini. Kau nengok macam tu ya. Oh, sudah 6, lagi 2. Jalan mati baik. Tak apa. Pintu darah aku dah buka. Aku rasa aku boleh menang tu. Dah 6. Ada kunci 1. Dah 6 buku. Aku dah lagi 2 buku. Settle lah masalah. 2 buku. Tapi tak mati, relax. Tak mati tak apa. Okey lagi aman. Okey, lanjut. Baruang kau. Aku baru kena bodoh. Anjing. Baru kena lagi. Gila ke apa? Lagi 1 buku je bang. Janganlah kau jam sikit kayak itu bang. Jantung aku longgar tu. Aduh.
Aku tahu kau terbang jalan-jalan lurus. Alah aku pergi lah. Ke depan lu. Jalan mati. Jalan depan. Tak apalah dia tak gigit aku kan. Tak gigit lah. Tak bunuh aku kan. Aku lalu sini. Mana? Salah pandang. Sorry. Okay, dah lepas dah siksaan. Satu buku lagi kita keluar guys. Jangan kau bunuh aku. Aku dah nak menang dah ni. Tak sampai 20 minit doang aku main. 10 minit saja aku dah boleh settle lah. Mana tadi pintu aku pergi? Ni ni. Aku tak tahu ada apa kat sini. Tapi ini sangat menakutkan. Aku buka dulu boleh bang? Permisi. Wow. Apaan tu? Tapi tak takut sangat. Biasa je. Okey dah depan. Okey, X door. Jom kita keluar exit mana? Kita ingat tak jalan dia? Jalan dia ada di sini. Lepas tu ada di sini. Jalan weh. Jangan mati please. Jangan mati. Kau menang ni kalau tak main lagi game haram ni. Dah jalan mati pula. Silap. Jangan mati please. Jangan mati. Aku dah tak nak main game ni 2 kali, mate. Kita kena ke sana supaya penonton tidak like lagi video aku dan suruh aku main game gila ni. Okey, jalan salah. Kita orang tengok tu. Aku tak perasan macam mana dia boleh muncul macam tu. Aku tak terfikir, mat, tak sedia lagi jantung. Okey, aku dah menang. Biarlah sisaan pun. Hooray! Apa kau? Matian kau. Aduh, okey dah, aku tak nak main dekat hard mode tu. Nanti lain-lain tak nak lah aku main lah. Hantar kau lah, bye.